Salam sejahtera. Hai, hari ini saya akan berkongsi dengan anda tentang satu bangunan yang terkemuka di Malaysia iaitu di Melaka, iaitu A. Famosa. Ramai orang tertanya-tanya kenapa pintu gerbang ini cuma tinggal sebahagian sahaja. Jadi di YouTube ini saya akan terangkan pada anda ya mengapakah pintu gerbang ini cuma tinggal sebahagian sahaja. Ya. Jadi Famuza ni sekarang berada di Jalan Istana Melaka. Ya, dia sebenarnya berada di kaki bukit Bukit Melaka ataupun lebih dikenali sebagai Bukit Saint Paul dahulu, ya. Jadi Famuza ni sebenarnya bermaksud yang termasyhur dan juga merupakan ikon ataupun lambang negeri Melaka. Dia juga merupakan bangunan Eropah tertua di Asia dan ia lebih dikenali sebagai Kubu Santiago, ya. Sebenarnya Kubu Santiago ini merupakan sebahagian daripada Fortaleza Melaka ataupun Kubu Melaka, ya. Dan Kubu Melaka ini ya lebih dikenali sebagai Kubu Santiago. Santiago ini adalah sebenarnya dalam bahasa Spanyol ataupun bahasa Perancis, iaitu daripada Nabi James, ya. Mereka mempercayai ya sewaktu peperangan Nabi James ini merupakan seorang nabi yang akan mengawal ataupun memberikan keyakinan kepada mereka sewaktu peperangan. Sebab itu mereka menamakan pintu gerbang ini sebagai Kubu Santiago. Ya, jadi mengapa orang-orang Portugis datang ke Melaka? Sebenarnya orang Portugis datang ke Melaka adalah untuk menyebarkan ajaran Kristian. Ya, mereka merupakan penganut agama Katolik. Ya, sebab kedua adalah kerana perdagangan rempah ratus. Dahulu sewaktu ketika rempah ratus ini merupakan satu komoditi yang sangat-sangat berharga, ya, kerana rempah ratus ini um, dapat boleh katakan menambahkan rasa kepada daging dan juga ya dapat agar daging itu tidak cepat rosak. Sebab itu rempah ratus pada waktu itu merupakan satu komoditi yang tersangat berharga pada waktu itu, ya. Kemudiannya pada tahun 1453 apabila Empayar Uthmaniyah telah menang di Turki dan mereka ya telah menghalang orang-orang Timur Tengah iaitu orang-orang Arab daripada menjual rempah ratus ini kepada orang-orang Eropah. Sebab itu orang-orang Eropah seperti orang-orang Spanyol dan juga orang-orang Portugis telah mencuba pelbagai pelayaran ke pelbagai negara untuk menceburi perdagangan rempah ratus ini. Kemudiannya Vasco da Gama iaitu seorang Portugis yang pertama telah berjaya dapat belayar ke Calicut, India pada tahun 1498. Kemudiannya pada tahun 1510 Portugis telah berjaya menakluki Goa di India, ya. Setelah berjaya menakluki di India, Goa, 2 tahun kemudiannya iaitu pada tahun 1509, ya, Lopez de Squerah telah mengetuai pelayaran ke Melaka. Apabila mereka tiba di Melaka, orang-orang Arab telah memberitahu Sultan Mahmud Shah iaitu Sultan Melaka pada waktu itu, ya, iaitu orang-orang Portugis ini bukanlah datang untuk berdagang, mereka datang untuk menakluki Melaka. Jadi oleh kerana ketakutan, Sultan Mahmud telah mengarahkan semua orang
Portugis itu telah dipenjarakan. Ya, akan tetapi ya orang-orang Portugis ini telah berjaya melarikan diri dan kembali ke India. 2 tahun kemudiannya, iaitu pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque, iaitu Viceroy yang pertama, telah mengetuai orang-orang Portugis untuk menakluki Melaka. Dan setelah menakluki Melaka, mereka sedar iaitu di Melaka terdapat ramai sekali musuh-musuh, umpamanya orang-orang Aceh, orang Jawa, orang Siam, dan juga orang-orang Kesultanan Melayu yang telah melarikan diri ke Johor. Sebab itu mereka langsung membina satu kubu mengelilingi Melaka. Jadi mereka telah menggunakan selama 9 tahun untuk membina kubu A Famuza ini. Jadi sebenarnya kubu A Famuza ini dibina menggunakan batu laterit yang banyak sekali terdapat di Melaka. Tentang batu ini ramai sekali, ramai orang tertanya-tanya, adakah batu ini merupakan batu yang asalnya daripada gunung berapi? Tidak, bukan. Sebenarnya batu laterit ini merupakan batu yang sangat keras yang terjadi disebabkan penyerapan hawa ataupun iklim di Malaysia ini. Jadi jikalau batu-batu ini yang terdapat di Melaka, lagi satu soalan yang ramai tertanya-tanya, adakah batu-batu nisan ataupun batu-batu robohan istana ini digunakan untuk pembinaan Famosa? Ya, betul. Kerana dahulu di Bukit Melaka itu adalah Istana Melaka. Jadi bila orang-orang Portugis telah menjajah Melaka, mereka telah merobohkan Istana Melaka dan juga telah menggunakan batu-batu di Istana Melaka itu dan juga batu nisan itu untuk membina kubu Melaka ini. Ia sebagai kita semula sebenarnya. Jadi di keliling Melaka ataupun jikalau tuan-tuan dan puan-puan berada di R&R Icro, jikalau tuan-tuan puan-puan lihat di merata tempat batu-batu itu di jalan, sememangnya tuan-tuan puan-puan akan dapat lihat banyak sekali batu-batu merah ini di atas jalan. Jadi memangnya di Melaka terdapat banyak sekali batu laterite ini. Jadi pada tahun 2006, Kerajaan Tempatan Melaka telah merancang untuk membina satu pelantaran untuk melihat keseluruhan negeri Bandar Melaka. Jadi sewaktu pembinaan Menara Taman Sari ini, Kerajaan Tempatan Melaka telah dapat mencari banyak sekali tempat ketinggalan robohan kubu Melaka ini. Jadi langsung mereka telah menggali keseluruhan bandar Melaka ini dan dapat banyak sekali tempat-tempat yang telah terdapat batu-batu ketinggalan robohan kubu Melaka ini. Jadi di sini terdapat satu contoh di mana satu boleh dikatakan satu kubu yang mengelilingi Bandar Melaka, iaitu terdapat sekali banyak benteng-benteng yang mengelilingi Melaka ini yang langsung terjadinya kubu Melaka ini. Jadi orang-orang Portugis menakluki Melaka pada tahun 1511 dan telah menjajah Melaka selama 130 tahun sehingga 1641. Oleh itu sehingga ke hari ini terdapat satu perkampungan orang-orang Portugis di ujung pasir, iaitu di Melaka. Jadi langsung pada tahun 1641 orang-orang Belanda telah menakluki Melaka. Jadi
untuk orang Belanda ini sebenarnya Syarikat Hindia Timur Belanda ini adalah terkenal sekali, ya. Jadi ikon untuk Syarikat Hindia Timur ini adalah VOC, seperti yang anda boleh lihat di paparan ini, ya. Syarikat Hindia Timur Belanda merupakan syarikat yang pertama terawal sekali di dunia dan juga merupakan syarikat yang paling kaya pada waktu itu, ya. Jadi uh, ini adalah benteng Middelburg yang telah dibina semula oleh kerajaan tempatan dan dijadikan sebagai tempat pelancongan, ya. Jadi sewaktu orang-orang Belanda telah menjajah Melaka, ya, sudah pastinya kubu ataupun benteng Famuza ini telah rosak. Jadi mereka telah ubah suai, ya, pintu gerbang ini. Jadi satu buktinya adalah seperti yang anda lihat, masih ada lagi tulisan VOC di pintu gerbang ini, dan juga terdapat catatan iaitu 1670, iaitu orang-orang Belanda telah mengubah suai pintu gerbang ini, ya. Jadi sebenarnya di Melaka terdapat tiga bukit, ya. Bukit yang pertama iaitu di utara, iaitu Bukit Cina, di mana terdapat banyak sekali perkuburan orang-orang Cina, dan di bahagian tengah adalah Bukit Melaka ataupun Bukit Sempol, dan yang di bahagian selatan adalah Bukit Senjuang di selatan Melaka. Orang-orang Portugis ataupun orang-orang Belanda telah membina kubu-kubu di bukit-bukit ini supaya mereka dapat melihat, ya, jikalau ada musuh yang menyerang, ya. Sebab itu di puncak bukit-bukit ini terdapat, ya, kubu-kubu ini. Okey. Jadi pada tahun 1795, ya, Napoleon telah mencerobohi Belanda. Mereka telah, ya, mahu berperang dengan orang-orang Belanda. Jadi putera Orange iaitu William kelima telah melarikan diri ke London, ya. Jadi bila putera ini telah melarikan diri ke London, ya, dia telah mengarahkan orang-orang Belanda balik ke negaranya untuk mengawal peperangan dengan Napoleon ini, ya. Jadi sebab itu Melaka, orang-orang Belanda telah menyerahkan kepada orang-orang British untuk menjaga bagi pihaknya, ya. Jadi sewaktu itu William Farquhar, iaitu Gubernur British Melaka pada waktu itu, menyedari, ya, di Melaka itu terdapat tembok kubu yang sangat keras, yang sangat besar. Ya, jadi jikalau orang-orang British mahu menaluki Melaka itu memang sangat-sangat sukar. Sebab itu, ya, William Farquhar telah mengarahkan kubu Melaka ini dirobohkan. Kemudiannya, ya, uh, menjedari tentang hal ini Munshi Abdullah, iaitu, ya, penulis Melayu yang sangat terkenal pada waktu, langsung pergi ke Singapura untuk menyuruh kepada Sir Stamford Raffles, iaitu Gubernur Negeri-Negeri Selat, agar ke Melaka untuk memberhentikan uh, pencerobohan kubu Melaka ini, ya. Tetapi, ya, sudah terlambat, ya, kerana sewaktu Munshi Abdullah dan juga Sir Stamford Raffles tiba Melaka, kubu Melaka ini telah dirobohkan dan cuma tinggal pintu gerbang Formosa ini ataupun Santiago, ya. Jadi kemudiannya pada tahun 1818, ya, British telah menyerahkan kembali Melaka kepada orang-orang Belanda, ya. Dan kemudiannya, ya, pada tahun 1824, kedua-dua negara ini, iaitu orang-orang British dan juga orang Belanda,
telah menandatangani satu perjanjian London, ya. Di perjanjian ini, ya, mereka sebenarnya bertukar tempat di mana Melaka, ya, orang-orang Belanda menyerahkan kepada British, dan kemudiannya di Indonesia, iaitu Batawi, nama lama untuk Jakarta, orang Belanda, orang Inggris telah memberikan kepada orang-orang Belanda untuk menjajah. Jadi sejak pada tahun 1824 lagi, keseluruhan Indonesia telah dijajahi oleh orang-orang Belanda, dan juga pada tahun 1824 orang-orang British telah mula menjajah bahagian Malaya pada waktu itu. Ya, jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan masih boleh lihat, iaitu ini adalah Kubu Santiago yang telah dirobohkan sehingga tinggal pintu gerbang ini sahaja. Ya, jadi di belakang pintu A Famosa ini adalah Bukit Sempor, ataupun nama sekarang telah ditukar kepada Bukit Melaka. Di atas bukit ini adalah sebahagian daripada robohan gereja Sempor, dan juga tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat patung Saint Francis di puncak bukit ini juga, ya. Dan di sebelah A Famosa ini adalah Istana Melaka, iaitu Kerajaan Tempatan Melaka telah membina satu model lama Istana Melaka. Jadi Kerajaan Melaka telah menjadikannya sebagai istana kebudayaan, iaitu terdapat pelbagai jenis pameran kebudayaan Melayu di sini, ya. Dan di hadapan pintu gerbang A Famosa ini adalah Museum Kemerdekaan, ya. Jadi kenapa bangunan ini dijadikan Museum Kemerdekaan? Ini adalah kerana sewaktu pada tahun 1955, apabila Tunku Abdul Rahman telah ke London untuk mendapatkan kemerdekaan, ya, langsung apabila telah berjaya, sekembalinya ke tanah air, maka Tunku Abdul Rahman memilih Melaka untuk mengisytiharkan kejayaannya, kerana Melaka merupakan tempat yang paling awal dijajahi oleh orang asing, ya. Jadi di hadapan pintu gerbang ini, yang dahulunya merupakan laut, sekarang ini merupakan satu bandaraya yang baru di Melaka, dan ini adalah satu mega mall, iaitu dikenali sebagai Pahlawan Mega Mall, ya. Jadi jikalau tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa soalan, pertanyaan, ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi saya bila-bila masa, iaitu sama ada email ataupun WhatsApp kepada saya, ya. Jadi sudah pasti saya berharap tuan-tuan dan puan-puan akan suka dengan video saya ataupun subscribe pada video saya, agar, ya, bila saya uh, ada buat apa-apa video yang baru, ya, tuan-tuan dapat notifikasinya, ya. Saya juga sangat berharap tuan-tuan dan puan-puan akan berkongsi, ya, video saya dengan kawan-kawan anda, ya. Jadi di sini terima kasih. Bye bye.